Pemilik akaun bernama Hamli Hadi telah menulis kenyataan fitnah dengan mendakwa Hospital Bukit Mertajam akan dipindahkan agar tak ganggu kuih. Aku tak tahulah siapa si Hamli Hadi ni. Dia post dekat muka buku fitnah kepada ahli Parlimen Bukit Mertajam. Kata YB Steven Sim ada sebut nak ubah Hospital Bukit Mertajam sebab bagi laluan kepada kuil yang ada di depan tu. Tapi sebenarnya betul ke tak YB Steven Sim ada sebut benda tu? Ahli lembaga pelawat Hospital BM ada keluarkan kenyataan. Hakikat sebenar kenyataan YB Steven Sim Chee Kiong pada 14 September 2025 semasa lawatan beliau ke Hospital Bukit Mertajam tidak pernah menyentuh isu kuih. Tapi yang diulang oleh beliau adalah nak tambah fasiliti supaya Hospital BM ni dapat bagi keselesaan kepada masyarakat. Kerajaan negeri pun setuju cadangan nak tambah bangunan kat Hospital BM. Siap bagi lagi 8 ekar tanah. Cuma tengah tunggu kelulusan daripada KKM sahaja. Jadi kita minta sangat-sangat pihak berkuasa MC-MC ni ambil tindakan tegas kepada Hamli Hadi ni. Jangan dibuat lagi fitnah yang berunsur perkauman yang sangat dahsyat.